Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi tatimu salihat. Kita dah selesai solat maghrib jamak sekali isyak. Kita dah laksanakan tujuan ataupun matlamat kita hidup di muka bumi ni. Allah beritahu, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk dia beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Dan tadi kita baru belajar, antara punca rezeki manusia antaranya adalah solat. Allah beritahu, Allah perintahkan kita semua untuk kita solat. Dan bila kita solat, Allah tak minta kita apa-apa pun. Dan Allah yang memberikan kita rezeki. Siapa rasa lepas solat ni dia ada rezeki dia? Siapa tahu lepas ni dia akan makan? Siapa tahu? Kita pun tak sangka rezeki kita bila ataupun nanti ke. Okay, insyaAllah akan memberi tazkirah dalam masa singkat je, sebab kali nak bagi panjang. Nak huraikan satu ayat yang Imam Maghrib baca tadi, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Surah ni surah apa? Surah Qasas. Kita pun dah terabur, betul tak? Kalau tanya semua orang boleh jawab kan? Okay, surah Al-Qasas ni surah Madaniyah ataupun Makkiyah? Kadish. Rasa Makkiyah atau Madaniyah? Betul, surah Makkiyah. Ahsan. Okey, surah Al-Qasas ni surah Makkiyah. Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Nabi mendapat wahyu, diperintahkan untuk berdakwah pada umur 40 tahun. Dan Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi sepanjang Nabi di Mekah, Nabi ditekan, diseksa, dipulau, dan ada antara sahabat Nabi yang dibunuh. Jadi Allah menurunkan surah Al-Qasas ni adalah tujuan untuk tasliyah, hiburan kepada Nabi. Dan antara intipati surah Al-Qasas adalah surah Al-Qasas ni nak beritahu, teguhkan, surah Al-Qasas ni nak teguhkan akidah orang yang beriman dan nak bagi tahu berita gembira kesudahan orang yang beriman. Surah Al-Qasas. Dan bila surah Al-Qasas diturunkan sebelum Makkiyah, dia adalah untuk Nabi, untuk yuthabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi bila Nabi berdakwah. Bila Nabi berdakwah di Mekah sepanjang 13 tahun, ada sahabat dibunuh, ada yang diseksa, dan Nabi dipulau. Jadi Allah nak bagi satu tasliyah, hiburan untuk Nabi yang ada lagi mencabar daripada Nabi. Siapa tu? Naslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Iaitu kisah seorang nabi, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni, Nabi beritahu dalam satu hadis, Nabi Musa ni lah paling banyak disakiti antara banyak-banyak nabi. Bila ketika Nabi menang dalam satu peperangan, ada orang tak puas hati dengan Nabi. Sebab apa? Sebab bila Nabi menang, Nabi dapat harta rampasan. Bila Nabi dapat harta rampasan tu, Nabi agihkan kepada yang mu'alaf yang baru masuk Islam 100 unta. Dan yang baru masuk Islam tak dapat sama macam apa yang macam yang mu'alaf ni dapat. Jadi dia ni pun tak puas hati, dia macam saling ni lah, bertanya kenapa tak dapat. Lepas tu antara yang dengar ni dia beritahu Nabi. Bila dia bagi tahu Nabi, Nabi bagi tahu rahimallahu Musa faqad udhiya aktsara min hadza. Nabi bagi tahu semoga Allah merahmati Musa. Sebab apa? Sebab Musa ni paling teruk disakiti daripada ini. Kita suka tak kalau orang belakang kita ada orang mengumpat kita ni busuk ke kepam, kita suka tak? Mesti kita marah betul. Tak suka. Macam tu juga Nabi. Nabi pun marah. Tapi dengan semangat Nabi, Nabi kata semoga Allah merahmati Musa yang lebih teruk disakiti daripada ini. Nabi Musa apa yang dia disakiti dengan kaum dia?
Yang pertama siapa boleh bagi? Betul. Dia baru selamat je daripada mujizat yang Allah tunjukkan, memang jelas nyata. Laut terbelah, dia lepas daripada laut, dia nampak ada orang sembah berhala, dia terus minta. Dia nak kufur, syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata dia tak akan beriman selagi mana dia tak nampak Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila Nabi Musa ni mengarahkan suruh masuk Baitul Maqdis, dia tak nak, degil. Dia kata kauman jabbarin lah. Ada je alasan dia. Banyak alasan. Degil. Yang keempat, Nabi Musa ni berlawan dengan ayah angkat sendiri yang melampau, yang mengaku faqala ana rabbukumul a'la, mengaku Allah dan mengaku diri dia sebagai Tuhan yang paling tinggi. Jadi Nabi Musa ni disakiti banyak benda. Tapi apa Nabi Musa buat? Dalam hadis juga fasabara. Maka Nabi Musa alaihissalam bersabar dengan semua ujian yang disakiti. Jadi kita boleh mengambil pelajaran sebagai kita yang berdakwah, apa-apa pun bila kita kena macam ni, kita sabar. Dan Nabi Muhammad SAW bila dia dengar macam ni, tasliah kepada Nabi. Tak adalah musyrikin Mekah ni yang mengaku Tuhan, okeylah juga. Jadi Nabi ni semangat teruskan berdakwah sehinggalah Nabi ke Madinah, sebar Islam ke seluruh dunia, sampai ke kita hari ini. Alhamdulillah. Dan antara kekuatan Nabi, banyak Nabi dalam kisah-kisah Al-Quran, Al-Qasas, cerita-cerita. Nabi Ayub AS, dia ni Nabi Ayub AS sakit lama. Berapa tahun? 17 tahun, 18 tahun. Nabi Ayub AS sakit 17 tahun. Tapi dengan kekuatan dia bertawakal kepada Allah. Dia hanya doa. Dan antara Nabi lain juga, Nabi Nuh. Kalau nak kata Nabi Muhammad berdakwah lama, Nabi Nuh lagi lama. Berapa tahun? 950 tahun. Setiap hari tak? Setiap hari, pagi, malam. Da'autu lailan wa nahara. Lama. Antara Nabi yang lain juga, Nabi Yaqub AS. Dia anak dia degil sangat. Tapi dengan dia stres macam mana pun, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya meminta kepada Allah sahaja. Jadi pengajaran dalam ayat surah Qasas ayat ketiga ni, Allah bagi tahu kisah-kisah ni adalah bil haq, iaitu dengan benar. Kenapa ni? Allah bagi tahu dalam surah Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami yang menceritakan kisah yang paling baik, kisah yang paling terbaik dengan kami mewahyukan daripada Al-Quran. Jadi kisah yang paling terbaik benar sebab apa? Al-haqqu min rabbik, sebab daripada Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Asalnya Nabi ni kosong, tak tahu apa-apa. Wa ma kunta tadri mal kitab, apa-apa pun tak tahu. Tapi dengan Allah mewahyukan kepada Nabi kisah-kisah, perintah, arahan, larangan, jadi Nabi menjadi hebat dengan sebab kisah-kisah para Nabi ayat Al-Quran. Yang kedua, pengajaran dalam surah Al-Qasas ayat 3 ni, Allah beritahu liqaumin yu'minun. Bila mendengar kisah ni bagi orang yang beriman, apa dia? Allah beritahu dalam surah Yusuf ayat 11, wa tafsila kulli syai'. Dia menjelaskan setiap sesuatu, wa hudan, dan memberi petunjuk dan rahmat kepada orang yang beriman. Yang terakhir sekali, kita sebagai bakal pendakwah ataupun yang sedang berdakwah pun, bila kita ada yang kena label, ada yang kena pulau, ada yang keluarga tak suka apa benda ni, bawa benda baru, apa macam ni, sampai kita orang tak nak kawan. Tapi dengan semangat kita boleh contoh Nabi. Kita banyakkan contoh Nabi, macam mana Nabi boleh hadapi semua benda ni. Dengan kita banyakkan membaca, banyakkan mendengar kisah-kisah dan cerita-cerita Nabi yang sahih, supaya kita lebih bersemangat berdakwah sehinggalah kita mati, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.